Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni abang Turbo ada Evo 9 Evo 9 punya turbo. Evo 9 ni dia boleh pakai Evo 4, 5, 6 sampai 9 lah. Tapi housing ni kita custom yang 9 besar Memang dia punya housing ni memang cukup besar. Yang ini adalah spek 20G. Spek 20G, G-Ready 20G bermaksud yang depan 20G, belakang TDOC SL2. Belakang dia pakai TDOC SL2. Spek turbo ni dia boleh support sampai 400 horsepower lah. 400 horsepower dekat enjin. Tapi bergantung kepada jenis dyno yang kita pakai. Mungkin dia boleh pergi 360, mungkin dia boleh pergi 380 ke untuk on wheel. Okay, so kalau power engine memang dalam 400. Okay, so kita tengok kipas depan dia macam mana. Kipas depan dia 20G 20G. Yang ini dia point mil. Kalau kita tengok tu nampak, fokus point mil. Okay, ni okay, FQ 400 custom ni custom memang tahan. Orang kata crack ke, orang tanya dia punya turbine housing boleh crack ke, tak ada. Kita dah test, alhamdulillah 3 tahun dah dalam market, tak ada masalah. Yang ni datang dengan sekali bilet. Kalau kata nak boost lagi tinggi, buka benda ni, tukar je spring, ataupun tambah lagi spring, dia boleh support lagi tinggi. Tengok dia punya housing, dia punya ni. Memang dia punya flow ni memang dicipta untuk flow yang sangat tinggi. Jangan lupa, jangan bimbang. Kita bagi sekali dengan pipe ni, dengan gasket sekali. Okay, gasket ni dengan tu. Yang ni kita tak bagi lah. Okay, yang ni potong gasket je, getah gasket. Okay, yang belakang dia nampak. Kipas dia pun kita pakai yang jenis daripada high flow fully balancing high flow. Dia punya core dia memang dah besar. Okay, jadi yang inilah dia punya apa, gambar dia. Jadi dia datang sekali dengan ni. Harga dia Abang Turbo nak jual tak mahal. Tengoklah dalam komen. Nanti tahun ke tahun harga dia akan berubah. Kita update dekat komen dia punya harga. Okey, itu saja. Assalamualaikum.